Lubang misteri muncul di Arktik dan sekarang saintis mula risau. Kawah misteri ini pertama kali ditemui pada tahun 2014 oleh seorang pilot Rusia. Bila dia rakam dan buat naik video tu, ia terus jadi tajuk utama di seluruh dunia. Sejak itu, lebih banyak lubang misteri mula muncul di Arktik dan kini hampir 20 kawah telah direkodkan. Dan saintis tahu ini bukan sinkhole kerana tepinya terangkat, menunjukkan sesuatu keluar dari dalam tanah. Apabila kepekatan tinggi gas meten dikesan di dasar kawah, satu teori utama telah dikemukakan. Bumi sedang mengalami letusan bawah tanah. Kawasan ini menyimpan sejumlah besar gas yang terperangkap di bawah permafrost selama berjuta-juta tahun. Namun, perubahan suhu di bulatan Arktik menyebabkan ais bawah tanah mula mencair. Akibatnya, gas mula terkumpul dan akhirnya dilepaskan akibat tekanan tinggi. Apa yang merisaukan saintis ialah kawah-kawah ni bukan satu-satunya tempat di Arktik yang melepaskan gas meten. Dan kajian menunjukkan gas ni boleh memanaskan bumi 80 kali lebih cepat dari karbon dioksida dalam tempoh 20 tahun. Tapi sekurang-kurangnya buat masa ni, mereka kata ia cuma teori.